Millennial. Era 2000-an, dari tahun 2000 sampai 2009. Aku rasa orang panggil zaman tu zaman millennial lah kot kan. Mungkin ada dari hampa yang rasa zaman millennial adalah zaman yang baru saja berlalu. Tapi mau tak mau nak abad dekat hang, dah dekat 20 tahun zaman ni tinggalkan kita. Zaman ni adalah zaman yang simple tapi penuh dengan warna. Kalau nak banding zaman tu dengan zaman sekarang, teknologi masa tu memang terhad. Tapi vibe zaman tu jauh lebih seronok. Hidup masa tu nampak lebih happy, kurang tekanan daripada social media. Kami mungkin tak ada Netflix untuk pilih cerita ikut suka hati, tapi kami dibesarkan dengan kartun-kartun yang penuh makna dan hiburan. Filem yang kami tonton pun banyak komedi, banyak sitcom yang buatkan kami rasa ringan kepala. Spotify belum ada, YouTube pun belum jadi mainstream, tapi lagu-lagu dari zaman 2000 sampai sekarang masih kekal dalam playlist kami. Bab gaming pula, walaupun grafik masa tu belum realistik macam sekarang, developer dulu tak kedekut dari segi kreativiti. Gameplay dan cerita memang power. Zaman tu dia bukan setakat banyak hiburan, tapi dia ada estetik dia sendiri. Assalamualaikum hampa. Hampa ingat tak lagi pada zaman millennial? Waktu tu aku budak lagi, dalam sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Mungkin point aku ni agak bias lah sebab waktu tu aku kecil lagi, tak berapa nak nampak dunia sangat kan. Tapi bila aku teringat balik pada zaman 2000-an, zaman di mana manusia belum lagi jadi hamba kepada smartphone, zaman di mana social media belum lagi jadi panduan hidup, aku memang rindu gila dekat zaman tu. Kira dari 2001 sampai 2009 pun banyak produk legend yang keluar. And aku mungkin tak berapa nak nampak sangat struggle orang time tu. The point is, aku nak abang dekat hampa, aku bersyukur gila aku menjadi seorang budak di zaman millennial. Sejujurnya, apa yang aku boleh nampak, menjadi seorang budak pada era 2000-an jauh lebih seronok berbanding menjadi budak sekarang. Walaupun zaman tu aku tak ada gadget macam sekarang, smartphone lah, tablet lah, tapi kehidupan zaman kanak-kanak aku dulu memang seronok, tak pernah bosan. Aku juga bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Apa yang kita ada sekarang ni lebih daripada cukup. Sekarang ni kita mempunyai kebebasan pilihan. Kita dah boleh memilih untuk menonton rancangan apa yang kita nak. Gunakan apa-apa device pun boleh. Internet pun boleh diakses di mana-mana saja pada bila-bila masa. Tapi, pernah tak hampa rasa macam aku rasa? Kadang-kadang tu dia akan main satu time membuatkan aku rindu sangat-sangat dekat suasana dan juga media pada tahun 2000-an. Aku ni rindukan kesimpulan era 2000-an. Era di mana gaming adalah creative adventure, movie adalah genuine dan original, dan lagu-lagu yang memberikan estetik. Dan last sekali, suasananya yang simple dan juga tenang. Baru-baru ni aku spend masa dalam 2 minggu untuk release balik kenangan aku pada tahun 2000. Aku hanya dengar lagu-lagu daripada tahun 2000, aku marathon movie daripada tahun 2000, aku main game pun main game PS2 saja. Aku nak tengok yang aku dah rasa media zaman 2000 ni best sangat, adakah sebab kualiti ataupun betul-betul pure nostalgia. So, soalan tu akan terjawab dalam video ni. So, stay dengan aku nak cerita dekat hampa kenapa bagi aku zaman 2000 ni adalah zaman yang simple. Simple tapi tak pernah bosan. Bagi aku, walaupun zaman ni manusia masih struggle untuk dapatkan perfect quality, tapi mereka pandai cover kelemahan mereka dengan menambah lagi kreativiti. Industri muzik era 2000 bagi aku era nombor 2 paling best selepas era revolusi rock 1970-an. Industri muzik era ni dia mengalami masalah dan perubahan sikit. Waktu ni satu-satunya cara untuk hang dapatkan lagu favourite hang adalah dengan beli CD album dia di kedai. Dah ada physical CD, baru hang boleh buka dekat radio ke, dekat DVD player ke, hampa nak burn bawa masuk Walkman ataupun iPod pun boleh. Tapi ada satu lagi cara. Cara ni illegal sikit dan cara ni memang dilarang kau-kau. Kerajaan time tu pun sampai buat macam-macam kempen. Depa spam kempen ni kau-kau dekat TV dulu. Caranya ialah piracy. Zaman 2000 ni menyaksikan kebangkitan dan permulaan internet. Walaupun internet ni masih benda yang baru, masih dalam fasa experimentation, tak tunggu masa yang lama pun untuk seseorang tu jumpa cara macam mana nak extract lagu dari CD, lepas tu upload dekat sharing website macam 4chat.com. Lepas tu orang lain pula download letak dalam player depa. So sepanjang era ni
Memang macam-macam lah cara bos music industry dengan kerajaan nak lawan dengan piracy ni. So untuk budak-budak macam aku ni yang tak ada duit nak beli CD original dan tak berapa cerdik nak piracy apa semua ni, aku hanya layan apa yang disajikan dekat radio. And seingat aku sentiasa excited bila aku menghadap radio ataupun MTV. Lagu-lagu yang keluar pada era 2000-an, tak ada satu pun yang mengecewakan. Dan aku boleh kata yang walaupun lagu-lagu trending pada zaman ni sangat berbeza di antara mereka, tapi tetap dapat penerimaan daripada orang ramai. Time ni, music industry memang sangat kuat dipengaruhi oleh MTV. Pada zaman 2000 ni kan, boleh kata industri hiburan ni tengah dalam fasa eksperimental tau. Muzik dah tak hanya bermain di radio, tapi sekarang mula dimainkan di TV. Pada awal 2000, dunia menyaksikan kebangkitan genre hip-hop dan R&B. Antara yang tengah menaik tu macam Westlife, Backstreet Boy, NSYNC. Tiga-tiga band ni memang legend di zaman 2000. Sampai sekarang masih lagi ramai yang duk layan band ni. Kalau hampa perasan, tiga band ni lebih kurang sama je. Tiga band ni menggunakan strategi marketing yang sama. Band member yang handsome, vocal harmony, pandai menari, dan mereka ni fokus kepada pop music. Lepas tu, zaman ni jugalah kita saksikan kebangkitan awal hip-hop. Macam 50 Cent yang teruskan gangster rap. Eminem pun tengah rancak Kanye West, Jay-Z, tapi paling popular sekali adalah pop. Britney Spears yang banyak nyanyi lagu bertemakan perangai lelaki. Beyonce, Usher, Chris Brown. Best gila tengok legend-legend ni compete dengan each other dulu. Tak putus lagu-lagu yang best. Sekarang ni, artis-artis ni pun dah jadi legend, dah jadi kaya tahap gaban dah. Kalau pada pertengahan era 2000 pula, dunia menyaksikan permulaan social media, MySpace. MySpace ni memberikan peluang untuk para remaja time tu untuk express mereka punya identiti kepada pengguna MySpace yang lain. And aku tak tahu kenapa waktu tu MySpace memang sangat popular dengan lagu-lagu emo pada zaman tu. Seterusnya menyebabkan subgenre emo atau gothic ni jadi mainstream dengan sangat laju. Album The Black Parade daripada My Chemical Romance aku rasa paling popular sekali time tu. Kalau Pimol asyik dengan lagu dari album ni je. Lepas tu tahun 2000 ni juga zaman kegemilangan band legend macam Linkin Park, Simple Plan, Green Day. Depa ni cukup berpengaruh weh. Punca depa ni lah budak-budak time ni pergi sekolah pakai celak, pakai baju serba hitam, bawa payung hitam, pergi ambil gambar depan pavilion. Kalau perempuan pula, kebanyakan remaja minat Avril Lavigne yang bawa subgenre emo juga. Tak lupa juga, zaman millennial ni banyak lagu yang start gunakan animation untuk music video dia. Selalunya animation dia pelik-pelik sikit lah. Paling fenomena yang aku ingat lagu Crazy Frog daripada SLF. Hang pi mana pun time tu, hang akan dengar bunyi. Belah Malaysia ni pun tak banyak bezanya. Permulaan 2000 dimulakan dengan banyak lagu hip hop dan R&B. Yang famous masa tu Malik dengan Joe Flizzo lah kan. Waktu tu mereka masih lagi dalam grup Too Fat. Lepas tu time ni lagu-lagu Melayu memang best. Lepas tu banyak pula tu. Aku nak list satu-satu takut tak habis. Tahun 2000 ni kita ada artis macam Eliana, Fabulous Cat, Farah Wahida, Anita Sarawak, Spider, Ali Fikir, Ezlin. Dan pada pertengahan 2000 pula, tiba-tiba Malaysia ni menyaksikan kebangkitan genre indie. Mungkin disebabkan oleh pengaruh filem Kami. Meet Uncle Hussein bawa keluar satu lagu, Lagu Untukmu. Terus jadi fenomena. Lepas tu ada Kumpulan Hujan, Butterfingers. Belah jiran kita pun best. Banyak legend keluar. Siapa yang tak ingat pada Peter Pan kan? Penuh skandal mamat ni dulu. Sheila on 7 selalu dimainkan di TV7. Niji, Raja, weh banyak. Waktu ni AJL cukup hype. Orang tertunggu-tunggu nak tengok live performance. Tak macam AJL sekarang yang dah jadi sampah. Lepas tu rancangan nyanyian reality TV ni masih relevan. Orang seronok nak tengok. Kita ada Akademi Fantasia yang melahirkan Maui, ada One in a Million yang lahirkan Yuna, sampai international level. Zaman 2000 ni kalau bab lagu sampai sekarang masih sedap didengar. Tak bosan, lirik pun padu. Tak tahu kenapa lagu sekarang ni dah tak rasa vibe yang sama. Mungkin orang dulu pandang bakat dulu baru rupa dan populariti kan. Kalau tanya pendapat aku bila era movie ni peak, aku akan cakap era 90-an. Sebab ada Forrest Gump, Shawshank Redemption, ada cerita The Green Miles, ada cerita The Truman Show. Tapi movie yang keluar pada era millennial memang era 2000 ni kan, banyak gila trilogi movie yang keluar. Dan kebanyakannya adalah movie komedi dan juga parody. Aku ingat lagi time aku budak-budak dulu. Seminggu sekali akan pergi ke pasar malam untuk cari movie. Ya, kami dulu cari movie dekat pasar malam. Of course lah, movie start rompak kan, RM5. Nak beli dekat Speedy tak mampu. Macam aku cakap lah, zaman ni kami tak ada Netflix nak tengok movie ikut sesuka hati. Mau tak mau kena keluar pergi wayang atau kedai CD. Tak pun, duduk depan TV, terima je movie apa yang ada. Dulu TV3 selalu juga mainkan movie-movie bulat blaster hari Jumaat pukul 10 macam tu lah kalau tak silap aku lah. Tapi apa yang aku ingat pasal movie zaman 2000 ni, banyak gila movie lawak. Kalau belah Hollywood ni, zaman 2000 aku banyak diwarnai oleh The Wayans Brothers, macam franchise scary movie yang bertemakan parodi filem-filem seram Hollywood. Hitachi, Seiko, Toshiba, Buddha, Shiitake Kimono.
And favourite aku yang aku dah tengok banyak kali, White Chicks. Banyak lagi movie komedi sebenarnya. Ada Another Teen Movie, Superhero Movie, Harold and Kumar. Memang tak kering gusi lah kalau kami ni dulu-dulu. Time ni juga movie Stephen Chow tengah peak. Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle, CJ7. Malaysia pun apa kurangnya. Di zaman milenial ni lah kita dapat banyak movie-movie lawak casual macam Senario lagi, Senario XX. And yang paling best bagi aku lagi-lagi Senario. Pasal dua token kedai roti canai berebut pelanggan. Simple je plot dia, tapi cukup beri makna. Sampai sekarang dah ulang-ulang tengok lagi. Kalau hampa nak tahu, movie-movie Melayu zaman ni memang cukup berkualiti. Time tu tengah peak pengarah-pengarah hebat Malaysia, arwah Yasmin Ahmad yang terkenal dengan movie dia yang berunsur multicultural dan juga isu-isu sosial. Macam movie Sepet, Muksin, Talent Time. Rare betul movie-movie dari Yasmin Ahmad. Lepas tu kita ada movie dari arwah Muhammad Khalid yang banyak memberi pengajaran di samping hiburan. Favourite aku movie Rock. Cerita pasal seorang mamat kampung yang nak berjuang dalam bidang rock di samping segala susah payah yang dilalui. Ahmad Idahan pun tengah rancak time ni, tapi dia banyak movie rempit lah. Macam Bosya Jangan Pilih Jalan Hitam. Aku rasa macam filem Malaysia dulu tak takut untuk tanggung risiko. Tapi kan apa yang paling best untuk movie di era 2000 ni, banyak gila kartun dan animasi yang best-best. Tak kisahlah dari overseas ataupun Malaysia. And mostly animation time ni sangat berbaloi untuk tontonan family. Mostly animation time ni taklah seberapa canggih macam sekarang kan. Nilai kekeluargaan, harmoni, persahabatan sangat ditekankan dalam kartun-kartun ni. Tak kisahlah DreamWorks ke, Disney ke, even animation dari Malaysia sekalipun. Era 2000-an ni kita dapat Shrek yang penuh dengan lawak dan reference sambil menerapkan isu penerimaan sosial. Kita ada cerita Madagascar yang mengisahkan tentang cerita persahabatan. Kita ada The Incredibles yang mengisahkan tentang kekeluargaan. Finding Nemo, Cars, Ice Age, Kung Fu Panda. Memang banyak gila. Boleh kata tiap-tiap tahun kita akan hype dengan kartun-kartun baru. Di Malaysia kita pun ada juga animasi versi kita yang selalu dimainkan di TV2. Kita ada cerita pasal kekeluargaan macam Anak-Anak Sidik. Cerita tentang persahabatan sambil dapat info sains macam Cerita Kacang, Keluang Man. Walaupun animasi dan 3D-nya tak sehebat macam OP Ipin, tapi kartun-kartun ni kita masih menghargai sampai sekarang sebab dah mewarnai kehidupan kita. Era 2000 ni jugalah era di mana lahirnya banyak movie franchise yang legend and kita masih layan sampai sekarang. Kita ada Harry Potter yang bermula pada tahun 2001, Fast and Furious pertama, Pirates of the Caribbean, X-Men, Final Destination yang tak habis-habis lagi sampai sekarang. And yang paling penting, yang paling banyak aku tengok, Sam Raimi Spider-Man. Kalau lah berapa banyak Spider-Man pun, berapa kali nak tukar pelakon pun, bagi aku Spider-Man 2000-an ni tetap yang paling best. Lakonan si Bully Maguire. Untuk gaming, tahun 2000-an adalah yang paling banyak gaming konsol dicipta. Xbox, Nintendo Wii, Nintendo DS, PSP and the king of it all, PlayStation 2. And pada pendapat aku, game-game pada era ni pun menarik semuanya. Kebanyakan game PS2 adalah game unik yang kita jarang nak jumpa walaupun zaman sekarang dah ada macam-macam teknologi. Aku tak tahu kenapa yang aku rasa gaming kecil dulu rasa lagi best berbanding sekarang. Sedangkan waktu kecil dulu, access agak limited tak macam sekarang. Kena kumpul duit PCC, kena jalan jauh pergi rumah member. Berbanding sekarang yang kita boleh access any game anywhere menggunakan Steam. Aku ada beranggapan juga yang ni semua adalah kerana nostalgia. So, untuk tahu anggapan ni betul atau salah, aku decide untuk guna skill internet aku, download emulator untuk PS2. Lepas tu download semua game-game yang aku pernah main 17 tahun dahulu. Aku download God Hand, Kingdom Heart 2, Splinter Cell Double Agent, WWE, The Warrior, Shinobi-Do, Way of the Ninja and macam-macam lagi lah. Okay, game-game yang aku sebut ni, walaupun ada yang dikeluarkan lebih daripada 20 tahun lepas, tapi keunikan dia hampa tak akan jumpa dekat game-game sekarang. Gaming di zaman PS2 adalah bukti yang kita tak perlukan grafik gempak untuk enjoy satu-satu game tu. Bukti dia ada pada game Kingdom Hearts 1 dan Kingdom Hearts 2. Apa yang unik pasal Kingdom Hearts ni, setiap level yang hampir takkan sama. Mekanik game akan berubah, UI berubah, tapi yang paling best, performance voice actor dalam game ni. Bajet mereka spend dekat original voice actor untuk berikan player genuine experience macam duduk dalam dunia Disney. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. Lepas tu, macam game Marvel Ultimate Alliance. Aku tak tahu kenapa dah tak ada game macam ni. Sedangkan sekarang ni kita boleh buat lagi better. Marvel Ultimate Alliance ni lah punca aku kenal pada karakter dan lore dalam Marvel Universe. Hampa boleh pilih 4 karakter Marvel untuk hampa guna. Setiap karakter berbeza skill, berbeza playstyle. Kita boleh buat build sendiri. Setiap level dalam game ni pun tak sama. Kita akan masuk ke tempat Ghost Rider, tempat Doctor Strange. Kita pun akan jumpa hampir ke semua karakter dalam Marvel Universe. Entah macam mana developer dulu boleh bagi keseronokan macam ni hanya dengan 2GB size gamenya. Banyak lagi sebenarnya yang unik dekat zaman PS2 ni. Ada game pasal rapper bergaduh, Def Jam, WWE time ni pun best way. Tengah duk lawan dekat pentas, hampa boleh pergi lari pergi backstage, gaduh kat backstage.
Lepas tu, zaman PS2 ni pun banyak gila game-game yang keluar berdasarkan movie ataupun kartun yang tengah hype. Company THQ ni lah, banyak gila movie license game. Asalkan ada kartun yang kita tengah tengok, mesti akan ada game dia yang keluar. Tapi apa yang aku paling rindu sekali untuk gaming zaman ni, waktu aku kecil, aku pergi ke kedai yang jual CD game. Aku berdiri depan cermin, decide game apa nak beli. Tanpa tengok review di internet, tanpa sebarang komen dari orang luar. Hanya aku saja yang decide. Best ke tak best tu, kena main dulu. The point is, dulu waktu developer mempunyai resources yang limited, membuatkan mereka jadi lebih kreatif tau. Tak macam sekarang yang kebanyakan game rasa sama je. Kalau open world, semua open world. Kalau Source-like, semua Source-like. Tak ada dah identity unik macam dulu. So, setakat ni sajalah video aku pada kali ni. Kesimpulan dia dekat sini. Media pada zaman milenial ni lah kali terakhir yang kita boleh saksikan muzik, movie dan juga game dikeluarkan dengan penuh kreativiti dan juga jiwa. And pada pendapat aku, limitation create creativity. And manusia akan lebih menghargai sesuatu jika sesuatu tu susah untuk didapatkan. So, pendapat hampa macam mana? Adakah hampa sama macam aku? Ataupun hampa rasa media zaman sekarang lagi best daripada zaman dulu? Jom kita bincang sama-sama dekat komen. Terima kasih juga dekat hampa yang dah tonton video ni sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Untuk sebarang cadangan ataupun feedback, hampa boleh contact aku di email. Hampa juga boleh follow aku di TikTok dan juga Facebook. Sesaja Lasmana Kaulin. Berhibur juga guys. Solat jangan tinggal. Assalamualaikum.